Tak berlakunya hari kiamat sampai orang berbangga dengan pembangunan masjid. Maksudnya apa? Ramainya orang bangun masjid, orang-orang kaya yang bangun masjid kerana nak menunjuk. Sum'ah, riak, bukan kerana Allah lagi. Duit banyak, dia bangun masjid supaya orang kata dia dermawan, pemurah. Akhirnya dia bangun masjid yang sepatutnya masjid ini wakaf lillah, tapi dia gunakan seolah-olah masjid itu seperti hak milik peribadi. Dia yang menetapkan A, B, C dan orang kena ikut tunjuk dia. Kalau orang tak ikut tunjuk dia, maka ni tak boleh di sini, ni tak boleh di sini, ni tak boleh di sini. Ujung-ujungnya macam dia yang nak uruskan masjid tu. Padahal masjid dibina walaupun itu duit kita 100%, maka rumah ini dah jadi rumah Allah. Maka sesiapa yang namang imarahkan rumah Allah tak boleh dihalang. Di dalam surah Al-Baqarah Allah kata apa? Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ayudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalang manusia untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala? Jadi ramai orang yang bangun masjid tapi tujuannya untuk menunjuk. Riak, bukan lillah lagi. Padahal kata Nabi SAW, man bana masjidan lillah, kerana Allah. Kerana hati ini cepat berubah jemaah. Mula-mula memang lillah. Mula-mula. Dengan berjalannya masa, syaitan pun datang masuk membisikkan. Bro, kau ni hebat. Tak semua orang yang mampu mendermakan hartanya macam kau. Hebat kau ni. Sampai duit kau habis tu bangun masjid. Lala sekali timbullah rasa sum'ah, riak dan sebagainya. Akhirnya terpesong dia. Nanti akan banyaknya kita akan jumpai masa tu, akan ada satu masa di mana orang berebut-rebut membangun masjid, tapi hujungnya apa? Mereka bangun bukan kerana Allah, tapi kerana sum'ah, nak menunjuk kalau dia adalah kaya. Ni